Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhai. Hari ini kita akan fokus bahagian kenangan. Enjoy. Ui. Dah lama dia pergi sekolah, weh. Ya Allah. Satu saat kemudian. Aku nak pergi kelas lah. Korang tak pergi kelas ni? Sebaik dah bebek. Tidur balik dah tak boleh tak ni. Tengok cerita boboiboy je lah macam ni. Okey, saya sudah tengok Boboiboy musim 1 episod 11 dan episod kali ni amat menghiburkan. Episod kali ini semua bermula daripada telenovela drama Melayu. Saya masa kecil dulu memang saya tak ingat langsung bahagian drama Melayu ni. Apa yang saya ingat pasal episod ni masa kecil dulu? Si Pakcik Mat jerit, bergembira. Dan Boboiboy Angin bertukar jadi Boboiboy Taufan. Sampai sekarang boleh ingat. Tapi bahagian Prop dengan Adudu menangis tengok drama Melayu, Hari Biskut Sedunia, Yaya buat biskut dengan Boboiboy Angin, memang tak ingat langsung. Takut saya sakit Alzheimer je ni. Yang seronok dalam episod kali ni, kita dapat lihat more fun interaction antara Boboiboy dengan kawan-kawan dia, dan juga subplot biskut Yaya yang tidak sedap. Sampai Boboiboy hendak nyorok dalam kotak. Boleh pula ada wujudnya Hari Biskut Sedunia, which saya tidak expect memang wujud. Kelakar rasanya. Lepas itu, kita dapat tahu apa senarai ramuan biskut Yaya dalam episod ni. Dahsyat juga bahan-bahan dia. Ada ke nak buat biskut pakai serai, rempah kurma, limau purut? Patutlah semua orang asyik pengsan lepas makan biskut Yaya. Tapi kali ni, sebab susu kambing hijau Adudu, terus hampir semua orang jadi gila. Pakcik Mat jerit bergembira sambil naik motosikal. Bapak Gopal sedih walaupun dia berniaga untung banyak. Dan si Gopal terus jadi full Bollywood, nyanyi dalam setiap babak dia muncul. Memang kelakar. Kemudian dari segi babak aksi kurang sikit sebab episod kali ni memerlukan masa untuk build up story dia. Tapi memang terhibur apabila Boboiboy Angin mula menjadi semakin kuat setelah makan biskut Yaya, sampai boleh evolve kepada Boboiboy Taufan. Siap ada papan luncur udara Taufan lagi. Kita dapat lihat evolusi ini berlaku apabila emosi Boboiboy terganggu. Macam Boboiboy Petir jadi Halilita sebab dia takut dan terkejut semasa Adudu letupkan banyak belon depan muka dia. Untuk Boboiboy Angin, dia semakin gembira dan kuat ketawa apabila makan biskut Yaya. Semakin banyak biskut Yaya dia makan, dia jadi lagi gembira. Dan bila dia jadi lebih gembira, itu boleh nampak Boboiboy Angin jadi lebih kuat sampai dia hilang kawalan. Bahaya juga biskut Yaya ni. Overall, saya amat terhibur dengan episod kali ni. Saya amat recommend kepada sesiapa yang nak tengok Boboiboy Angin hilang kawalan, tontonilah Boboiboy musim 1 episod 11 di channel Monster Universe. Link ada di description. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.